Percaya atau tidak, dengan menggerakkan otot betis mampu membantu kelegaan kepada penghidap diabetes. Ini bukan kajian biasa. Ia diterbitkan oleh University Houston, Texas, Amerika pada penghujung tahun 2020. Dalam kajian dibuat penyelidik, gerakan mudah ini berjaya menurunkan tahap gula dan insulin dalam darah selepas makan sebanyak 52% dengan hanya menggerakkan otot bahagian bawah betis yang dipanggil soleus secara berulang-ulang dan istiqamah. Tidak kira walaupun sedang menonton televisyen, paras gula darah boleh berkurangan. Istimewanya, pengamal senaman ringan ini tidak mengalami kepenatan meskipun melakukannya selama berjam-jam. Salah satu kelebihan otot ini ialah ia segera memproses glukosa dalam darah selepas makan, menjadikannya tenaga dan bukan glikogen. Kajian ini amat menarik dan diharap dapat menjadi penyelesaian yang efektif untuk masalah diabetes tanpa melakukan senaman berat atau diet meletihkan.